Go-kart indoor yang terpanjang dekat Asia Tenggara kali ni dah ada dekat Kelang. Go-kart daripada RUD Karting ni terletak dekat tingkat 3 Aeon Mall Bukit Tinggi Kelang. Ianya merupakan go-kart indoor yang terpanjang di Asia Tenggara. Kepanjangannya melebihi daripada 1 km. Ada lebih kurang 18 corner dan kat sini korang boleh merasai sendiri kehebatan berlumba dengan kawan-kawan. Dengan harga bermula RM75 je, korang akan dapat sekali dengan glove untuk korang berlumba dekat sini. Diorang sediakan juga banyak helmet full face. Jadi kalau korang nak bergambar tu memang stylo gila. Tapi still kalau korang nak bawa helmet sendiri tak ada masalah. Dekat sini untuk satu sesi korang berpeluang untuk main lebih kurang dalam 10 minit lebih untuk 8 ke 10 lap ikut pemanduan korang. Go-kart dekat sini bermula dengan 200cc, tapi kalau korang yang power tu korang boleh main go-kart yang lagi laju. Untuk review jujur aku sebagai seorang pemain go-kart yang banyak dah tempat aku main, bagi aku dekat sini agak best sebab dia tak ada bumpy langsung. Walaupun indoor tapi track dia boleh dikatakan agak lebar untuk senang korang memotong orang yang slow dekat depan tu. Yang penting nak buat drift pun senang dekat sini. Tayar dia memang grip, brake dia memang power, dan yang paling penting dia punya go-kart ni masih baru lagi, jadi korang akan dapat bawa benda yang sedap lah. Jadi guys, apa tunggu lagi? Orang Kelang dan sekitarnya, jom kita main dekat go-kart yang paling panjang di Asia Tenggara untuk kategori indoor dekat Aeon Mall Bukit Tinggi Kelang.